Hai dan selamat datang pelajar-pelajar semua. Okey, hari ini kita ada satu sesi penerangan yang agak berbeza sikit. Kita nak cuba faham prinsip-prinsip utama Islam, tapi kita nak bayangkan macam kita ni tengah bina sebuah bangunan. Bayangkan anda semua ni arkitek untuk hidup anda sendiri. Kalau kita susun blok-blok asas ni betul-betul hari ini, bangunan tu, maksud saya iman dan diri kita, mesti akan berdiri kukuh gila pada masa hadapan. Jom kita mula. Okey, ini plan lantai kita hari ini. Kita akan tengok 4 langkah mudah. Pertama, 5 asas utama. Kedua, menjaga 5 perkara penting. Ketiga, membina akhlak yang mulia. Dan akhir sekali, sentiasa memohon keampunan Allah. Kita terus masuk ke bahagian pertama, iaitu 5 asas utama Islam. Ini ibarat tapak atau rukun binaan kehidupan kita. Tengok petikan ni. Solat adalah tiang agama. Modul kita ingatkan benda ni sebab yelah, setiap dari kita kena buktikan keimanan kita kan. Bukan sekadar cakap-cakap di bibir je, tapi melalui perbuatan, macam mendirikan solat setiap hari. Ia ibarat tiang seri. Kalau tak ada tiang ni yang menahan struktur agama kita, bangunan tu boleh goyah, malah boleh runtuh terus. Tanpa tiang utama ni, tak ada apa yang boleh berdiri tegak. Dan untuk melengkapkan tapak asas tadi, inilah 5 rukun teras yang kita kena ada. Mengucap 2 kalimah syahadah, solat, zakat, puasa dan haji. 5 perkara ni ibarat struktur sokongan yang paling minimum atau paling basic yang kita wajib ada. Kalau tak ada benda ni, bangunan peribadi kita memang takkan lulus piawaian keselamatan lah, senang cerita. Bila kita jaga rukun-rukun ni, percayalah, kita sebenarnya tengah bina satu kehidupan yang sangat bermakna, gembira dan diredai Allah. Cuba bayangkan masjid yang cantik dan gah ni. Damai je kan tengok? Macam itulah kita patut bina keimanan peribadi kita. Kena sama kukuh. Asas tu mesti berakar umbi dari Al-Quran dan Sunnah. Bila asas tauhid kita dah betul-betul mantap, anda semua tak kiralah berdepan ujian atau cabaran apa pun, kat sekolah ke, kat luar ke, anda pasti boleh bertahan. Seterusnya, kita beralih ke bahagian kedua, menjaga 5 perkara penting. Ini merujuk secara khusus kepada satu konsep yang dipanggil maqasid syariah. Okey, apa benda sebenarnya maqasid syariah ni? Senang cerita macam ni. Ia adalah matlamat utama syariat Islam yang bertindak sebagai pagar keselamatan atau safety boundaries untuk kita. Tuhan dah reka pagar ni cantik-cantik supaya kita, kawan-kawan kita dan seluruh komuniti kita kekal selamat. Caranya dengan melindungi 5 perkara ni. Agama, nyawa, akal, harta dan juga keturunan. Praktikannya macam mana tu? Okey, senarai ini tunjukkan apa yang anda boleh buat setiap hari. Contohnya, nak jaga akal, elakkanlah masuk website yang pelik-pelik, negatif atau ganas. Nak jaga harta dan masa berharga anda, kurangkan sikit main video game berlebihan tu. Dan untuk jaga keturunan atau maruah pula, biasakan guna bahasa yang sopan dan jaga batas pergaulan. Nampak tak? Islam ni sebenarnya sangat dekat dan relevan dengan kehidupan seharian kita sebagai pelajar. Bila kita libatkan diri dengan kawan-kawan yang positif, macam perbincangan ceria kawan-kawan kita dalam gambar ni, kita sebenarnya tengah jaga akal dan agama kita tau. Kat sinilah kita belajar hormat pandangan orang lain dan pupuk rasa ihsan. Benda-benda macam inilah yang jadi resepi rahsia nak buat sekolah kita aman, harmoni, tanpa kisah pun dari mana latar belakang kita. Okey, sekarang bangunan kita dah ada asas dan pagar. Kita masuk bahagian ketiga, membina akhlak yang mulia. Ini kira macam kemasan dalaman atau hiasan rohani kita lah. Jom kita selami satu fakta menarik dari modul ni. Tahu tak, akhlak yang mulia dan sifat warak, maksudnya hati kita berhati-hati sangat supaya tak buat dosa, adalah amalan yang paling berat dan paling bernilai atas neraca timbangan di akhirat nanti. Ya, maksudnya, hebat macam mana pun akademik kita kat sekolah, taraf diri kita yang sebenar diukur melalui akhlak kita. Bukannya sekadar markah peperiksaan semata-mata. Macam mana nak praktis bina akhlak ni? Senang je. Kita boleh perbaiki setiap hari dengan 3 langkah ni. Nombor 1, sentiasa peka, jaga batas halal dan haram. Nombor 2, kita kena sedar dunia ni cuma tempat singgah sementara je, so stoplah buang masa yang sangat bernilai tu. Dan yang ketiga, pastikan kita pegang prinsip ni betul-betul. Hari ni mesti lebih baik daripada semalam. Kita cuba audit diri kita setiap hari, okey? Cuba bayangkan keikhlasan dan dedikasi bila kita menelaah pelajaran. Umpama cahaya lampu yang menghalau gelap tu, macam itulah ilmu pengetahuan. Kita kena rebut setiap peluang untuk tuntut ilmu bersungguh-sungguh tanpa rasa jemung, sebabnya ilmu itulah yang akan jadi penerang jalan hidup kita dan bentuk kepribadian yang betul-betul tinggi. Tempat-tempat yang tenang macam ni sebenarnya satu peringatan tau. Peringatan supaya kita tak leka dan hanyut dengan trend media sosial yang sekejap je viral lepas tu hilang. Sebaliknya, kita digalakkan berkumpul dengan kawan-kawan yang soleh, sama-sama menimba ilmu dan buat kewajipan harian kita secara berjemaah. Percayalah, benda ni yang akan buat binaan persaudaraan kita makin utuh.
Dan akhirnya, setiap binaan perlukan jaring keselamatan kan? Itu bawa kita ke bahagian keempat. Sentiasa memohon keampunan Allah. Kita ni kan manusia biasa, memang tak lari dari kesilapan. Pernah tak rasa, bila buat dosa, automatik hati kita rasa tak tenang, gelisah je? Sebenarnya, itu tanda iman kita masih ada dalam hati. Dan berita paling gembira, tak kira apa pun kesilapan kita, Allah SWT sentiasa sedia untuk ampunkan kita. Syaratnya, kita kena minta maaf dengan penuh ikhlas dan rasa rendah diri. Rahmat Allah tu jauh-jauh lebih luas daripada dosa kita. Dan gambaran kiblat umat Islam yang bercahaya ni terus mengingatkan kita tentang matlamat akhir kita. Kita kena cepat-cepat rebut peluang buat amal kebaikan dan bertaubat. Kenapa? Untuk raih ganjaran syurga yang kalau ikut buku teks kita, luasnya meliputi segala langit dan bumi. Ia memang dah tersedia khas untuk mereka yang sentiasa nak jaga takwa dan nak jadi lebih baik dari semalam. So, sebelum kita melabuhkan tirai penerangan kita hari ini, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan je untuk difikirkan. Berdasarkan semua asas yang kita dah susun tadi, macam mana anda nak gunakan blok-blok ni untuk jadi pelajar yang lebih baik, lebih fokus dan punya jati diri yang kukuh kat sekolah esok? Fikir-fikirkanlah tau dan mulakan binaan hebat anda tu hari ini juga. Selamat beramal.